Bismillahirrahmanirrahim. Dalam video kali ini, kita akan bincangkan sifat kimia unsur kumpulan 1. Okey. Seperti yang kita tahu, semua atom unsur kumpulan 1 ada satu elektron valence dalam petala terluar dia. Okey, petala valence tu maksudnya petala terluar lah. Okey. Because of that, kan atom punya objektif kehidupan dia mesti nak jadi stabil. Untuk menjadi stabil, untuk atom unsur kumpulan 1, dia kena derma the extra one electron dalam petala terluar dia tu. Okay. So, bila sesuatu atom derma satu elektron, dia akan menjadi ion yang bercas positif 1. Okay. Untuk unsur kumpulan 1, dia boleh bertindak balas dengan, yang pertama dengan air. Yang kedua, dengan gas oksigen. Dan yang ketiga dengan gas klorin. Okay, so kita akan tengok dengan air dulu. Okay, so bila kita menuruni kumpulan 1, tindak balas ni, hipotesis dia, tindak balas antara logam alkali dengan air semakin reaktif. Okay, apabila menuruni kumpulan 1, tindak balas antara logam alkali dengan air semakin reaktif. Kita akan guna lithium, natrium dan kalium. Okay, so kita tahu lithium atas sekali, kemudian natrium dan kalium. So, based on this hypothesis, maksudnya kalium lah yang paling reaktif. Okay, kita tak bincang pasal rubidium, cesium dan francium kerana memang tak ada bahan itu di mana-mana makmal sekolah. Okay, so kita hanya bincang tentang 3 ni sahaja. Okay, so this atom unsur kumpulan 1 bila bertindak balas dengan air, akan menghasilkan larutan beralkali. So, bila dia menghasilkan larutan beralkali, that's why kita akan guna kertas litmus merah untuk menguji larutan yang terhasil itu. Okey, so kita tengok kepada prosedur bagi eksperimen ini. Okey, prosedur ni ada dekat dalam buku teks pada muka surat 89. Okey. Dan dalam video yang saya akan tunjuk ni nanti, iaitu dari TikTok yang saya dah rakam dan saya dah upload di TikTok, you akan tengok prosedur yang sama jugalah saya tulis di caption dan juga saya sebut. Alright? Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan tengok eksperimen 4.1, tindak balas lithium dengan air. Keluarkan lithium daripada botol reagen yang mengandungi minyak parafin dengan menggunakan forceps. Kemudian, lapkan permukaan lithium untuk menghilangkan minyak parafin menggunakan kertas turas. Dan seterusnya, potong lithium kepada saiz yang lebih kecil. Lithium adalah satu logam lembut, maka ia boleh dipotong dengan menggunakan pisau. Lithium mempunyai permukaan kelabu berkilat. Masukkan lithium ke dalam besen berisi air dan rekodkan pemerhatian. Celupkan kertas litmus merah ke dalam larutan yang terhasil di dalam besen. Didapati kertas litmus merah bertukar menjadi biru menunjukkan larutan tersebut bersifat alkali. Kemudian masukkan 3 titis penunjuk phenolphthalein ke dalam larutan yang terhasil. Didapati penunjuk phenolphthalein yang tidak berwarna bertukar menjadi merah jambu menunjukkan larutan bersifat alkali. Akhir sekali, masukkan 3 titis penunjuk semesta ke dalam larutan yang terhasil. Didapati penunjuk semesta yang berwarna hijau bertukar menjadi ungu, sekali lagi menunjukkan larutan yang terhasil bersifat alkali. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, itu tadi video yang menunjukkan tindak balas antara lithium dengan air. So, kalau perasan, saya tak hanya guna kertas litmus merah, tapi saya juga guna larutan phenolphthalein. Okey, dan juga penunjuk semesta.
Okey, nak menunjukkan bahawa memang larutan yang terhasil itu adalah bersifat alkali. Itulah juga sebabnya kenapa unsur kumpulan 1 juga dipanggil logam alkali. Dia adalah satu logam yang menghasilkan larutan beralkali apabila bertindak balas dengan air. So that's why nama bagi unsur kumpulan 1 adalah logam alkali. So kita dah tengok untuk lithium, kita nak tengok untuk natrium. Bismillahirrahmanirrahim. Eksperimen 4.1 mengkaji tindak balas natrium dengan air. Keluarkan natrium daripada botol reagen dengan menggunakan forceps dan letakkan di atas kertas turas. Potong natrium kepada saiz yang lebih kecil dengan menggunakan pisau. Natrium adalah logam lembut, maka ia mudah dipotong dengan menggunakan pisau berbanding logam lain, contohnya besi. Keringkan permukaan natrium daripada minyak parafin dengan menggunakan kertas turas. Di sini kita dapat lihat permukaan natrium adalah pepejar kelabu berkilat. Masukkan natrium ke dalam satu besen yang berisi air. Celup kertas litmus merah ke dalam hasil yang terbentuk. Kertas litmus merah bertukar menjadi biru menunjukkan hasil adalah satu larutan bersifat alkali. Masukkan 3 titis penunjuk phenolphthalein yang tidak berwarna ke dalam larutan yang terhasil. Warna penunjuk bertukar menjadi merah jambu menunjukkan larutan bersifat alkali. Kemudian masukkan 3 titis penunjuk semesta yang berwarna hijau. Warna penunjuk bertukar menjadi ungu menunjukkan larutan bersifat alkali. Sekian, terima kasih. Bismillah. Okey, itu untuk natrium. Nanti kita akan explain satu-satu lah. Kita tengok the next one, kalium. Bismillahirrahmanirrahim. Eksperimen 4.1 tindak balas kalium dengan air. Keluarkan kalium daripada botol reagen yang mengandungi minyak parafin menggunakan forceps. Letakkan kalium tersebut di atas kertas turas. Potong kalium kepada saiz yang lebih kecil. Kalium ialah logam yang sangat lembut yang boleh dipotong menggunakan pisau. Lap permukaan kalium dengan kertas turas untuk membuang minyak parafin. Kalium ialah satu pepejal kelabu berkilat. Masukkan kalium yang telah dipotong ke dalam besen berisi air dan rekodkan pemerhatian. Celup kertas litmus merah ke dalam larutan yang terhasil. Didapati kertas litmus merah bertukar menjadi biru menunjukkan larutan tersebut bersifat alkali. Kemudian masukkan 3 titis penunjuk phenolphthalein ke dalam larutan yang terhasil dan didapati penunjuk phenolphthalein bertukar daripada tidak berwarna kepada merah jambu menunjukkan hasil tersebut bersifat alkali. Seterusnya, titiskan 3 titis penunjuk semesta ke dalam larutan yang terhasil. Warna hijau penunjuk semesta bertukar menjadi ungu. Larutan tersebut bersifat alkali. Okey, sekian sahaja tindak balas kalium dengan air. Terima kasih. Okey, so kita akan wonder lah. Yang pertama, soalan pertama yang kita akan tanya adalah kenapa lithium, natrium dan kalium ini duduknya di dalam satu botol yang berisi minyak parafin? Okey. So tujuannya, saya rasa dia ada tanya pun dekat dalam perbincangan. Oh, tak ada tanya.
tujuan dia diletakkan semua atom unsur kumpulan 1 ini diletakkan dalam minyak parafin adalah nak mengelakkan tindak balas antara unsur kumpulan 1 ni dengan wap air dan juga oksigen. Okay, sebab kalau you tengok tadi, yang kalium yang paling obvious lah, yang paling reaktif, betul tak? Kalau kita letak dia di dalam air, dia terus keluar api. Tindak balas dia sangat reaktif lah. Okay, so you imagine dalam udara kita ada 70% of water kan, kita punya bumi ni. So wap air boleh diserap oleh this unsur kumpulan 1 dan boleh meletup on its own walaupun ada setitis sahaja air. So that's why unsur kumpulan 1 semuanya duduk di dalam minyak parafin. Tak nak ada tindak balas antara unsur kumpulan 1 tu dengan wap air dan oksigen di udara untuk mengelakkan letupan daripada berlaku. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kalau perasan daripada tiga-tiga tindak balas itu tadi, pergerakan litium, natrium dan kalium agak berbeza. Litium dia just jalan perlahan aja on the surface of water, perasan tak? Bila natrium dia dah laju sikit. Bila kalium dia memang sangat laju tadi. Okay? Dan kalau dengar betul-betul, untuk setiap satu litium natrium, dia ada bunyi hiss. Masa dia bergerak tu dia ada bunyi hiss, hissing sound. Dia bergerak tu bunyi macam tu. Tapi untuk kalium dia ada bunyi pop while it is moving. So nanti saya akan sertakan link untuk setiap satu video tu tadi supaya you boleh tengok sendiri dan you boleh dengar sendiri. Okay, so which shows that daripada litium pergi ke natrium, pergi ke kalium, dia punya kereaktifan tu semakin bertambah. Okay, kereaktifan semakin bertambah, which means kalium adalah yang paling reaktif. Okay, which kita nampak dari segi pemerhatian. And then yang seperti yang saya sebut tadi, untuk kita confirm hasil yang terbentuk itu adalah bersifat alkali, kita guna 3 benda. Kertas litmus merah yang tukar jadi biru, larutan phenolphthalein yang asalnya tidak berwarna tukar jadi pink, merah jambu, dan penunjuk semesta yang asalnya warna hijau tukar jadi ungu. Menunjukkan hasil tu adalah bersifat alkali. Dan kalau perasan kat situ, ada juga gas. Gas yang terbebas. So, apakah gas ini? Gas ini sebenarnya gas hidrogen. Okey, macam mana kita nak proof itu adalah gas hidrogen? Seperti yang you tahu daripada silibus tingkatan 3, cara untuk mengesahkan kehadiran gas hidrogen adalah kita kena guna kayu uji bernyala. Maksudnya kayu uji tu hujung dia ada nyalaan macam tu. So macam mana kita nak test? Okay, so saya ada another video untuk menunjukkan macam mana saya trap gas itu dan confirm itu adalah gas hidrogen. Okey, video ini juga saya akan masukkan linknya di dalam description tu nanti. Okey, so kalau saya go forward, Bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya pergi ke sini. Ini Okay, sama juga. sekarang ni baru Saya potong litium, lepas tu masukkan ke dalam bika. Okey, kenapa saya masuk dekat dalam bika? Sebab bika permukaan dia lebih kecil. So nanti saya boleh trap gas itu yang terhasil itu dengan menggunakan balang gas. Kita tak boleh guna tabung uji because tabung uji is too small. Nanti kita tak boleh nak trap gas tu. So saya kena guna balang gas. Okay, tengok dalam video ni. kita berisi air, sepatutnya dibuat di dalam besinnya, tapi sebab saya nak trapkan gas itu, sebab itu saya guna bika. Okay, so sebenarnya ini tak ada dalam prosedur untuk eksperimen ini, tapi sebab saya nak buktikan bahawa ada gas yang terbebas, so saya nak perangkapkan gas itu. Okey, kalau perasan ada litium yang sedang bergerak di atas permukaan air. Okay, at the same time ada gas bubbles, gelembung gas di sekeliling litium itu menunjukkan ada gas terbebas.
Cuma kita tak tahu gas apa yang sedang terbebas itu. Okay, so ini sekarang ni adalah langkah untuk memerangkap gas yang terbebas itu. So saya guna balang gas. Okay, so pada ketika ini kita boleh tengok lithium itu bergerak perlahan sahaja di atas permukaan air. Kita would imagine logam adalah something yang berat kan, tetapi bagi logam kumpulan 1, dia agak ringan, so dia boleh terapung di atas permukaan air. So ini nampak lithium tu bergerak-gerak. Tu saya letak jari itu, mungkin you boleh tengok kat situ, dia sedang bergerak-gerak di atas permukaan air. Okey, pada ketika ini kita sediakan Bunsen burner lah, penunuh Bunsen supaya okey, sepatutnya kita kena guna kayu uji bernyala, betul tak? Tetapi for a balang gas yang ada banyak gas kat dalam dia, kalau you guna kayu uji bernyala untuk menghasilkan bunyi pop itu, you will not get it because kayu uji bernyala tu terlalu kecil. So nak senang, kita nak anything yang ada flame. So apa yang ada flame? Bunsen burner pun ada flame, betul tak? Ada nyalaan. Jadi kita terus directly, nanti you tengok macam mana saya letakkan this balang gas yang mengandungi gas hidrogen yang sangat banyak ke atas nyalaan pada Bunsen burner tu. Nanti gas yang terbebas tu kita boleh uji dengan sebenarnya kayu uji menyala, tapi paling senang guna penunuh Bunsen teruslah. Okey. Okey. So, kita dapat dengar ada bunyi pop yang kuat. So, itu mengesahkan kehadiran gas hidrogen. Sebab remember, untuk gas hidrogen, first you kena letakkan kayu uji bernyala pada mulut tabung uji yang mengandungi gas hidrogen itulah. Dan kalau betul dia gas hidrogen, akan dengar bunyi pop. So, memang confirm gas hidrogen yang terbebas daripada tindak balas antara unsur kumpulan 1, dalam kes ini lithium, dengan air. Okey, selain daripada larutan beralkali itu, ada juga gas hidrogen yang terbebas. Okay, so kalau kita pergi kepada the general tindak balas itu, okay. So kat sini saya ada letakkan notanya. Okay, ini saya ambil daripada modul nilam pada tahun 2020. So saya assume modul ni masih menggunakan format yang sama until today. So kalau kita tengok dari segi pemerhatian dan juga inference-nya, kita boleh nampak bahawa kalium yang paling reaktif, okay, daripada pergerakan kalium itu yang lebih cergas, okay, dengan hasil dia, dengan bunyi hiss dan pop masa dia bergerak tu. Okay. Cuma saya nak highlight kat sini adalah berkaitan dengan persamaan kimia. Okay, so kalau saya tulis persamaan kimia je, unsur kumpulan 1 apabila bertindak balas dengan air, hasil dia adalah logam hidroksida plus gas hidrogen. Ini general kalau saya tulis dia punya persamaan perkataan. Okey, so kalau kita fokus kepada lithium. Lithium apabila bertindak balas dengan air, air is H2O, akan menghasilkan logam hidroksida. Logam dia siapa? Logam dia lithium. Hidroksida tu apa? OH lah. Okay, you dah belajar daripada chapter 3. Hidroksida, ion hidroksida adalah OH minus kan ni? OH minus macam ni kan? So, logam ni bergantung kepada apa logam yang kita guna lah. Okay. Plus gas hydrogen. Okay, so ini yang you mesti understand that apabila logam kumpulan 1 bertindak balas dengan air akan hasil dua perkara, iaitu logam hidroksida dan gas hidrogen. So lepas pada tu mana-mana persamaan kimia yang kita tulis, kita mesti seimbangkan. So saya akan letak 2 di sini, 2 di sini dan juga 2 di sini. So samalah juga untuk natrium. Kalau natrium bertindak balas dengan air akan hasilkan logam hidroksida juga. Cuma at this point bukanlah lithium hidroksida, dia natrium hidroksida plus gas hidrogen. So kalau kita seimbangkan, kita letaklah 2 kat sini. Okay, kalau kalium pula macam mana?
kalium apabila bertindak balas dengan air akan hasilkan kalium hidroksida dan juga gas hidrogen. Okey. Nampak tu. Dan kalau untuk pengetahuan semua, bila you nampak perkataan hidroksida ini, okey, hidroksida tu menunjukkan something yang bersifat alkali. Okey, so biasanya kalau you jumpa hidroksida tu dia bersifat alkali. Okey? So itu adalah tindak balas antara unsur kumpulan 1 dengan air. Okey? So dalam video yang seterusnya kita akan tengok kepada tindak balas antara unsur kumpulan 1 dengan gas oksigen. Alright, itu sahaja. Sekian, terima kasih. Bye bye.